saya. Masak apa tu? Hari ni kita masak fish and chip dua tartar saus. Mula-mula kita sediakan adunan tepung dulu. Masukkan tepung gandum, tepung jagung, baking powder. Masukkan serbuk ladi hitam, dry parsley, chili flakes. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh perasakan dengan garam. Kita masukkan 1 biji telur. Masukkan air. Lepas tu kita gaulkan dia sampai dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan ikan yang sudah dibasuh bersih. Kita perapkan dia sekejap. Lepas tu kita boleh panaskan minyak. Lepas tu kita gorengkan ikan tadi. Kita gorengkan dia sampai dia garing. Lepas tu dah agak-agak warna brown macam tu, kita boleh angkat. And then kita toastkan dia. Untuk tartar saus pula kita boleh masukkan mayonis dalam 5 sudu. Lepas tu kita masukkan bawang holland yang sudah dicop. Lepas tu kita masukkan bawang putih juga yang sudah dicop. Lepas tu kita masukkan jus lemon. Kita perasakan dengan garam. Perasakan dengan gula. Masukkan daun parsley yang sudah diiris. Perasakan dengan serbuk ladi hitam. Lepas tu kita gaulkan dia sampai dia sebati. Untuk tartar saus, kalau kita ada LP saus, kita boleh masukkan dia sekali. Kalau nak ada rasa pedas sikit, kita boleh masukkan Tabasco saus. Bila semua dah siap, rasa pun dah okey, makanan siap untuk dihidangkan bersama salad dan kita boleh makan ketika panas. Jom makan!